Okey. Terbalik. Okey. Tapi sebab pakai tudung macam tak muat. Pakai rambut kat belakang. Okey. Ambil gambar. This is Amanda. Ada apa dalam bag? Kita tengok apa ada dalam bag dia. Sebenarnya bag aku letak benda-benda kecil. Apa tu kat dalam? Ada toys. Ada toys. Hari ni day 4 kita kat Bangkok. Baru sampai lah. Kiranya hari pertama. Hari lepas kan aku kat Pattaya. So hari ni baru kita nak explore Bangkok raya. So dah balik. Ambil phone jap. Sayang. Macam mana sayang? Apa sayang? Sawadika. Macam mana tangan? Kaki pula. Tangan. Jangan cakap tu. Hari ni kan kita nak pergi ke Icon Siam. Kita nak pergi Platinum dulu. Sebab kawan husband aku cakap better pergi Platinum dulu, Icon Siam dan tempat terakhir Chatuchak. Sebab jalan jam kan. So dia suruh naik. Kita naik taxi ke naik apa ni? Naik Grab. Naik Grab. Kita naik Grab dulu. Bolt. BOLT. So petang baru kita naik dia punya MRT sebab petang jalan jam kat sini. So jom lah. Semua orang dah siap dah. Jom. Aku demam sebenarnya, lupa cakap aku orang kan video sebelum ni aku bagi tahu. Daddy. Kita on the way nak ke Platinum. Kita naik boat. Aku nak cari Panadol dululah kat 7E Daddy. Ke nak macam nak pergi farmasi? Boleh lah, kau tengok mana ada. Tengok kat mana ada lah. Dan rasa dah badan macam start nak panas. Sekejap lagi dah makan ubat, dah akan berpeluh. Baru okey. Kita semua tim belang Stripes Baby, kecuali husband aku. Jalan tak berapa jam lah waktu ni. So nanti kalau jam petang nanti baru kita naik train. Kita orang dah sampai Platinum Mall. Jalan agak jam tadi, padahal dekat je. Start rasa badan panas. Dah makan ubat dah. Husband aku dua. Bila jalan-jalan, aku ingatkan anak yang akan demam. So kita akan prepare. Kita akan rasa kita sihat. Aku bawa je ubat paracetamol daripada KL. Tapi dah habis. Sebab masa nak rasa demam tu aku dah makan ubat. Anak sihat Alhamdulillah. Mak bapak yang demam. Sekarang kita tunggu makan, okey? Daddy beli bukan nasi ayam, nasi itik. Malin tidur baru lelap sebab aku pakaikan dia punya blanket ni. So dia akan lena sikit. Kalau tak dia akan nangis. Dia memang suka tidur bedung, selimut macam ni. Pandai baca tak Di? Oh ni saya punya, ni B punya. Ya, betul B top 400. 400 maksudnya 40 ya lebih. Ni Mak Mi punya itik. Wow. Daddy, you buat Amanda tak nak makan nasi, Di. Mami nak rasa sayang? Ada coklat. Ya, Mami suap nasi makan juga tau. Daddy? Nasi goreng tom yum. Wow. Kita try dulu yang ni. Bismillahirrahmanirrahim. Tisu. Jangan tisu. Rindu, Bi. The last time kita makan masa kita kat Bangkok, kat Hanyai. Ingat tak? Lama gila. Last aku rasa Mana nak? 6 tahun yang lepas ke 7 tahun macam tu. Bapak lama 7 tahun. Nasi goreng tom yum. Sedap gila, Bi. Sekejap lagi aku dah sihat sikit. Aku akan sambung video jalan-jalan dekat Platinum Mall. Dia macam Times Square kat sini. First of all, aku happykan dulu Amanda tengok-tengok barang-barang stationery yang comel-comel, yang cute-cute ni. Kita bagi dulu dia happy tengok supaya kejap lagi bila mami daddy dia berjalan, emosi dia okey. Macam tu. So, bagi dia senang hati dulu. Nak ke? Nak. Dia nak toys. Ni ada buku. Nak beli apa lagi? Toys. Nak beli toys. Sekejap Amir tengok buku ni. Oh macam ni.
Naik. Wah, Spiderman bro. Spiderman. Lepas dah settle beli jiwa anak, aku pusing-pusing dapatlah beli baju blouse. Masa ni tengah trending dekat Malaysia. Alah, lupa dah designer tu. Baju tu semua orang nak beli. Lepas tu ada corak-corak dia kat sini, so aku belilah. Tapi sampai hari ni tak pakai. Lepas tu pusing-pusing tengok baju tidur kat sini, cantik-cantik lah baju tidur dia. So aku belilah 2 pasang. Aku tak banyak shopping sebab aku lebih suka berjalan tengok negara orang. Aku lebih suka nature sebenarnya. Tapi bila datang busy city macam ni, belilah sikit-sikit. And then aku pergi kat If and Boy, lupa dah nama dia. So aku belilah makeup, ada brush, ada primer, benda-benda yang aku dah nak habis. Aku belilah buat kenangan. And ada barang-barang yang dalam basket aku ni ada dekat Shopee. Okay, wait. Okay. Careful, slowly. Okay. Alright. Settle dekat Platinum Mall, kita orang terus berjalan kaki untuk naik train pergi ke Icon Siam. Penat jalan-jalan bawa anak, seorang menangis, seorang dah bosan. Mami barai. Mami rasa Mami kena ambil makan ubat lagi sekali. So sekarang kita tengah tunggu train. Kat sini mana-mana train pun boleh naik untuk pergi ke Icon Siam. So sampai dekat another station, Stesen Siam nama tu di. Stesen Siam, kita akan berhenti dan kita akan tukar train. Dan kita akan sampai ke... Tak ingat lah nama apa. Tanpa jari kita tanya lokal. Yang penting berani bertanya lokal. Lambat lah. Aku macam dah penat. Tapi husband aku cakap, oh ni baru travel. Memanglah. Tapi dengan ada anak ni aku prefer naik Grab lah. Makan jam. Aku sanggup makan jam kat sini. So penat dengan stroller, dengan Amanda. Maybe sebab aku tak sihat kot. Update, kita orang masih lagi belum sampai. Aku rasa daripada pukul 5 tadi, sekarang dah nak pukul 7. Pukul 7 tak sampai lagi. Manda, you okay Manda? You okay? Finally, selepas dah berjalan jauh, tunggu train sangat lama, kita dah sampai dekat Icon Siam. Amalin! Amalin! Gede. Amalin tak apa kan? Foto nak ada tak? Masa aku shopping tadi, aku tak dapat nak record video sebab aku betul-betul barai weh. Aku demam, penat, macam-macam. Aku rasa sangat-sangat give up dengan recording masa tu. So, sementara nak tunggu Grab, kita orang lepak makan dulu dekat 7E sebab tunggu Grab pun sangat lama. Conclusionly, power trick. Banyak driver bawa anak kecil. Kalau tak stres-stres, dia mental kena kuat. Bukan soal mental kena kuat. Body pun tengah demam. Sebab tak sihat. Kalau sikap anak-anak demam, kita buat Busy city bukan untuk kita. Unless kita travel solo, group of friends. Amali kejap-kejap nangis nak susu. Amanda okey lah, dia dah besar. Kita kena contact with nature. Sunyi, aman, relax. Kau tak setuju? Thank you so much untuk korang yang sudi tengok video aku travel pada tahun 2023 ni.